ni ikan target ni. Allahu Akbar. Guys, PIB hari ni kita orang camping lah dekat Batu Layar. Kalau kita tak selera kan. Ha? Putar lagi. Kesian hasil mancing dekat Batu Layar hari ni. Bye. Okey, hari ni kita mencari ketarap. Cuba lagi kat sini. Mudah-mudahan ada gorgon. Bismillah. Sangkut lah. Ada ikan. Ada ikan. Tak tahu. Lama dia makan dia pun. Slipper. Dia makan. Dia kecil. Semua ni karang. Dia macam bukit tu. Yang kecil batuk lah. Ya, tak kena tak? Kena. Tambak yang makan. Tapi tak kasar. Tak kasar, kalau tarak kat lagi teruk tak? Sifar besar. Alhamdulillah, sifar. Wah, ni saiz ni lah sedap. Tak ada ni pun, kat bukit dah main. Alhamdulillah, kapal manis. Oh, sedap saiz ni. Masuk. Oh, mana? Oh, kasar. Ada. Kasar. Ya. Sauk kat kaki. Waron lah. Waron. Tak kasar, sedang. Besar apa putih? Jenahak pun. Alhamdulillah. Ni ikan target ni. Allahu Akbar. Aduh. Tunjuk sini sikit pun. Jenahak tu tunjuk sikit. Mantap. Baik. Kepada? Iwan mana? Iwan Kumpau. Iwan strawberry. Panau. Dia makan ketam. Dah kena ketarak pula. Ha? Tak lah. Ketarak lah. Ketarak lah. Tak melekat ke? Tak melekat ke putus? Letok terus lah.
besar. Kunci lah. Tampak. Tambak pun berhenti lah. Oh, tak nampak. Wah, ni sama yang tadi. Sikit lagi. Lagi tambak. Bapak tambak. Sedap kan. Tak nampak pun jauh. Kasar kan? Tak harap. Kecil pun. Sama. Panau. Oh, panau besar. Panau. Oh, tak harap. Tak dalam kan? Tak dalam. Ada lanjut sebelah sana. Kita tengok balik. Kopi manis okey. Kopi manis. Wah, Macam macam kolam. lepas lah. Macam kolam. Ikan kolam macam itu. Lorong. Umpan habis ke? Sambat. Ada karang dia kurang. Karang dia kurang. Belum sampai kat ni, sana. Nak pergi sana kan. Belum sampai sana. Patah balik. Tak ada rasa ni. Angkat lah. Angkat lah. Ada tak ada? Kena. Kecil lah. Saiz kilo sedap. Kecil.
Jadi sedap bau. Lapar ni. Kambing. Alah, mak kambing siap. Okay guys, IB hari ni kita orang camping lah dekat Batu Layar. Cuti public holiday kan. Jadi ada masa lah untuk camping bersama rakan-rakan sahabat kita. Sahabat kita nak bakar kambing. Ada kambing guys. Alhamdulillah rezeki ni. Nak mancing, ada makanan. Gambar dulu guys. Bismillah. Tak ada. Ha? Boleh? Kuah mana? Kuah. Tak ada. Sos. Ha, tak ada. Sos ada. Kuah kan? lagi. Tak boleh kita barbecue, tunggu ayam masak. Nampak selera kan? Sekejap lagi kita makan. Banyak sih. Okay guys, jemput makan. Bismillah. Sosis. Nak berapa? Ada sosis juga. Nak berapa? Dua yang sosis juga. Selesai dulu. Nampak besar. Ayam? Ikan nampak besar. Ada satu je. Dah. Buat penuh kamak semak. Buat semak. Ni cafe ni. Bawa cafe. rewai pun tak guna. Yang ni hitam ni kosong. Yang hitam ada kabin ni kosong. Boleh letak. Beg kuning. Ya, bawa ada tinggi dulu. Oh. Kasar. Kasar kena badan. Tu berdiri je. Oh, dah duduk dah. Tadi berdiri tu. Ada strike kau. Aduh. Oh, pindah.
Ikan apple. So before Ha? Putus lagi. Aduh, pakai jongan ni. Joran halus. Tak gitu Aku dah pagi gini. Joran halus. Aku nak macam ikan kecil. Aku nak macam ikan kecil. Joran halus nak main macam kau. Bawa ni je pul. Aku main ikan kecil. Kau? Putus kat tengah-tengah. Tak berambut. Bukan dekat ni, bukan dekat T, atas T. Ya, tak berambut tu lah, bawah dia. Atau apa, benang kopi? Drag pergi tu drag dia. Aku dah ketat habis ni nampak. Pergi lagi. Kasar kan? Asal Hujan. Hari ni persiapan hasil mancing dekat Batu Raya hari ni. Daripada hari Sabtu hari tu. Bukan hari Sabtu lah, hari Ahad. Hari Ahad mancing, hari Sabtu, Isnin ikuti public holiday baru balik. Ini dah semua hasil kami mancing dekat Batu Raya. Alhamdulillah lah. Tadi ada 2 ekor. Bukan tadi lah. Tadi seekor, semalam seekor. Kita harap gorgon rabut. Tak apa, lain kali kita boleh cuba lagi. Alhamdulillah. Jadilah. Kita pun dah di penghujung di Batu Raya. Itu menara landmark Batu Raya sana. Sekarang ni hujan, jadi kita orang dah kemas kemah. Jadi Batu Raya ni sampai sini sajalah adventure pengembaraan kita kali ni. Untuk trip kali ni, hasil kami alhamdulillah guys, ada juga hasil buat laut. Alhamdulillah banyak juga guys hasil hari ni. Jadi hari ni dengan semalam pun dah merasa lah tarik ketarap, tapi tak dapat lah. So kali ni trip ketarap, kumpau ketarap, tak ada ketarap, tapi hasil alhamdulillah ada 2 jenahak, panau, berapa mata hijau banyak lah. Super tambah. Alhamdulillah banyak juga hasil hari ni. Okay guys, ni lah ikan-ikannya. Okay, kita jumpa lagi lain kali. Bye.